Alright. Alhamdulillah sampai satu tempat. Kampung ni namanya Kampung Cenah. Kampung Cenah, Mukim Cenah, Kampung Bertam. Bertam, BRTM. Kampung asli Bertam. Okey. Ni adalah salah satu contoh, awak tengok sendiri salah satu contoh dam untuk bekalkan air ke sebuah kampung. Yang mana kampung tersebut kita design dam dia berpandukan kepada jumlah rumah yang ada, jumlah penduduk yang ada. So berapa jumlah penduduk dia? Lebih kurang kan dalam 22 biji rumah. So siang pun kadang-kadang dia orang tak ada rumah pun. So dam sebesar ini adalah memadai. Pertama saya nak tanya, apa kriteria untuk buat dam ni yang perlu kita kriteria buat dam JFS? Pertama, tempat yang tinggi. Nama pun graviti kan. Kalau you buat dekat sama paras dengan rumah dia, air tak naik. Kecuali pakai pump. Kedua, kos yang murah. Okey, boleh terima. Jauh daripada punca pencemaran. You datang dulu, PKA datang dulu. Survey, tengok tempat tu. Adakah atas-atas ni ada ladang? Untuk makluman, atas ni adalah hutan simpan. So tak ada sebarang aktiviti manusia yang berlaku kecuali binatang-binatang liar lah. Okey, baru dua. Tiga, ada akses. Kan? Kau bayangkan macam ni bukit dia. Ada akses tak? Susah. You nak bawa simen, nak bawa pipe apa semua. Bawa bata semua susah. Tapi kita ada laluan. Sekurang-kurangnya boleh lalu jalan air. Nampak? Kan? Dalam bilik kita tak nampak lagi? Laluan air. Dah, ni kriteria untuk awak nak tetapkan. Okey, ini tempat dam yang sesuai. Yang paling penting sekali apa? Yang paling penting ni mencukupi. Betul? Air yang cukup. Gila kau buat hari ni bulan 12 kering. Tak ke tak mandi orang kat bawah. Penting pertamanya air cukup. Macam mana nak tahu cukup? Okey, tanya Tok Batin dia. Air pernah kering tak? Kalau Tok Batin kata air ni selama dia hidup tak pernah kering, air cukup. Malaysia pun hujan sepanjang tahun kan. Dia ada pencemaran, nombor 2. Kawasan yang tinggi, nombor 3. Dan ada accessibility. Maknanya ada jalan untuk masuk. Okey, kalau you masuk tadi nampak macam dah terang kan? Siapa yang terang ni? Jawatan kuasa bekalan air kampung tersebut. Dia ada dia punya jawatan kuasa dia, kemudian ada orang yang bertugas. Kalau hujan, ni siapa nak cuci ni? Takkan awak dah kerja besok, oh hari ni cuci dam. Itu bukan kerja awak Right. Jadi jawatan kuasa dia ada yang ditugaskan sehari 2 orang, seminggu 2 orang ke kan, untuk clearkan. Jelas? Okey, itu dam. Kemudian awak tengok bila kita dah tetapkan inilah tempat dia, kemudian barulah kita banner. Okey. Banner nampak mudah Nampak mudah lah, buat simen, buat bata je. Pertama sekali kalau nak banner, air ni kita kena alihkan. Betul tak? Kena alihkan ke tepi ataupun melalui pipe ke tepi dulu. Sebab tu kita ini dalam keadaan sungai yang cantik yang awak tengok. Kemudian ada lagi tempat-tempat yang sungai dia besar, susah nak alihkan sungai. So cost akan tinggi lah untuk projek tersebut. Okey.
Tu kriteria pemilihannya. Yang keduanya, kenapa awak tengok design dia macam ni? Kenapa ada 2 kompartmen? Filter. Tapis pasir lagi? Ya, tu di antaranya lah. Sebab pasir ni sekarang kita tengok tak ada pasir masuk pun. Tapi kalau hujan, pasir saja masuk. Semua pasir-pasir tu akan keluar melalui air-air ni dan kejap dia akan penuh. Right. Pertamanya lah untuk bukan tapis pasir, untuk mendapan. Mendapan, kemudian kita ada air terjun tu, nampak? Apa tujuan dia kita buat air terjun tu? Tak payah buat kan tak apa, lagi cantik air terjun. Laluan air, betul. Air lalu situ lah. Tapi apa tujuan dia? Dia akan buang segala ampaian-ampaian atas ni. Faham tak? Kadang-kadang bila daun, kalau kita tak buat tu, daun tak pergi. Dia akan tersekat, banyak sini kan. So, bila ada spoil air terjun tu, di samping ia juga digunakan untuk pengudaraan lah. Right. Okey, kenapa 2 kompartmen tadi? Pertamanya, untuk mendapan pasir. Okey, kompartmen yang kedua ni, ini kita panggil sedimentation tank. Maknanya, ataupun air yang dah boleh hantar ke rumah. Okey, sebab dia akan kurang pasir. Jelas? Okey. Itu kalau nak jawab exam lah. Apa yang awak tengok dekat sini yang awak rasa yang kita dah belajar? Di samping 2 kompartmen ni. Apa dia? Mana overflow? Yang mana overflow? Sedap mulut kau bercakap. Mana overflow? Overflow tak boleh dam atas. Dia kena dam bawah. Right? Lagi overflow, lagi pipe overflow Lagi? Pipe apa? Yang kau tunjuk tu pipe apa tadi? Any idea? Betul, PVC. Aku rasa muat-muat kepala kau je dalam tu. Pipe apa tu? 3 benda ni kau wajib tahu. Pertama je overflow, kedua? Pipe limbah. Sama, overflow pipe limbah sama. Cari nota. Kita panggil pipe cuci ataupun scrubber pipe. Buka macam tu, semua pasir akan keluar. Betul? Dan dia kena duduk dekat dasar. Elbow dia dekat dasar. Nanti kejap lagi awak cari elbow dia. Ada tak ada? Bawah. Yang ketiga, pipe apa lagi? Overflow. Scrubber pipe. Satu? Pipe salur lah hantar rumah. So besok jangan buat dam, kau tutup semua. Kena buat lubang 3 ni. Wajib. Jelas baru nampak. Dalam buku tak berapa nampak. Betul? Right. Ada lagi nak tanya? Tentang dam saja. Biasanya keselamatan dam kita akan pasang pagar. Kalau dapat duit peruntukan pasang pagar. Sebab baru ni kan, doktor pun baru cerita dia ada orang berak kat atas, hepatitis A semua kat bawah. Wabak. Waterborne disease. Jelas? Okay. So, kalau pagar, pertamanya kita boleh elakkan daripada sekungkuangnya lah. Pagar yang biasa tu, ataupun kawat, lagi bagus pagar karen. Tapi kena buat pasang tiang elektrik. Untuk mengelakkan tempat, kadang-kadang Cik B mandi, dia minum, rusa. Kadang-kadang ada kematian-kematian bangkai-bangkai. Semua tu dia akan masuk. Bila ada pagar tu, ada tempat yang saya tengok cantik sebab tempat tu cantik, ada akses, orang buat tempat mengawan pula situ. Dating. Sebab tu kita orang buat pagar. Sebab tu buat pagar, kita tak nak air tu, lepas dating mandi. Mandi wajib. Tak, benda ni saya kena cakap jelas supaya awak faham. Jadi pagar tu penting. Kemudian di pesisir ni kena bersihkan lah. Supaya tak ada
Kita tak boleh elak daripada daun-daun kayu, reputan-reputan tu kita tak boleh elak. Right? Okey, jelas So harap dua perkara ni simpan dalam kepala. Pertamanya macam mana kita nak pilih tapak. Yang keduanya apa yang perlu ada dekat dam. Jelas. Lepas ni kita akan bergotong royong untuk bersihkan dam ni. Khidmat masyarakat kita sebab kita kesihatan ni head for all. Tak ada resis. Tak kisah je siapa duduk bawah. Janji dia adalah nyawa dan dia adalah manusia yang ada otak. So kita harap-harap you all punya amal jariah hari ni diberkati. So boleh buka kasut, buka stokin. Tak dalam sangat Mungkin paras dada saya je. So lagi cepat siap, lagi cepat makanan siap. Jelas? Okey. Lepas ni kita akan pergi ke dua tempat lagi. Satu tapisan, kedua rumah. So sini saya bagi berapa lama? Kalau ikut sejarah yang lepas setengah jam Dia ramai. Tak ada yang duduk tepi gini, tak ada. Okey. 10 minit. Okey, kita mula sekarang. Berapa biji rumah yang dia bagi tahu tadi? 22. Ada 22 biji rumah. Katakan dalam rumah dia punya kapasiti dia 5 hingga 6 orang lah. So jumlah penduduk dalam berapa tadi? 150 orang. 150 orang. Pandai. So 150 orang tu masa sekarang. Mungkin dalam masa 2-3 tahun lagi kahwin beranak, dia akan makin lama makin bertambah. Jadi supply air takkan banyak tu je. Kalau dah 150 orang pun dah tak cukup, nanti akan kalau bertambah rumah, dia akan bertambah projek kita lah. So awak akan design dam yang lebih besar di sebahagian atas. Okey, jelas Okey. Laluan pipe adalah design pakar-pakar PKA. Kemudian dilihat oleh PPKP untuk kelulusan. Ataupun untuk penambahbaikan ataupun penilaian. Kalau rumah macam ni, mungkin mudah untuk awak design pipe tersebut. Pipe besar lalu je tengah-tengah ni ikut jalan. Lepas tu yang lain kita buat cabang kecil rumah kiri kanan. Mudah. Tetapi ada kampung-kampung yang berselerak. Dia tanah 3 ekar, dia tanah 1 ekar, dia suku ekar, yang ni tak ada ekar, numpang orang kan. Jadi design awak punya pipe tu yang macam slide tu mesti ikut kepakaran you all lah. As long as pipe tu tidak naik semula ke atas. Lebih tinggi daripada dam ataupun daripada tangki. Okey. Dan kepala pipe biasanya kalau ada dalam standard kita bagi satu dekat mana kita letak? Dapur. Dekat dapur. Tapi janganlah macam tu. Kadang-kadang dia pergi kebun, pergi apa semua, nak cuci kaki dekat dapur. So secara tak langsung dia akan mengotorkan dapur. So bagilah 2 kepala pipe. Pertamanya dekat dapur dan yang kedua dekat depan rumah. Sekarang ni kebanyakan masyarakat sini pun dah banyak pakai kereta. Jadi dia boleh cuci kereta juga di dapur air percuma. So siapa nak cuci kereta boleh datang sini daripada Sungai Buloh. Right? Okey, kemudian apa-apa kerosakan awak akan survey setiap 6 bulan tu. 6 bulan sekali kan? Betul. Awak akan survey berapa rumah. Kadang-kadang bila survey ada extension pula rumah dia. Buat lagi satu bilik dengan bilik air. Kan? Penyambungan tu, apa-apa penyambungan yang kita punya pipe, dia hendaklah memohon kepada kita. Mesti dapat kelulusan daripada kita. Kalau dulu tapi sekarang ni banyak yang dah pakar-pakar, anak-anak dia orang belajar sampai jadi PKA pun ramai. Jadi dia orang buat sendiri. So kita tengok lah sama ada dia buat tu betul atau tidak. Kalau betul, dia lulus lah. Tak ada masalah. Faham So laluan pipe lah. Maknanya yang penting kalau di rumah laluan pipe. Jangan awak lalu tempat dia orang main takraw. Pipe melintang je kan. Apa hal? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok daripada, dari sana dalam 200 meter. Awak pun order 200 meter. Rupanya situlah dia orang nak main takraw. Situlah dia nak buat kenduri setiap 3 minggu kan. Jadi kena lencong sikit.
elakkan benda-benda itu. So 200 akan menjadi lebih. Jelas So saya rasa alhamdulillah lah hari ni kita dapat lihat, kita dapat rasa, kita dapat feel dan kita dapat penat betapa seksanya untuk buat sistem bekalan air JFS. Belum telaga lagi kan. Dalam buku nampak mudah kan? Dalam buku nampak mudah, nampak lurus je pipe. Tapi hakikatnya cuba bayangkan awak dah rasa ini adalah projek saya yang paling dekat. Projek tapak dam paling dekat. Sebab tu saya selalu bawa sini. So mudah kita belajar sekali harum. Kalau tidak saya pergi kampung lain, dam dia tu satu hari you kena pergi pagi balik petang. So you tak ada nak belajar tangki dan semua Okey, jelas. Ada soalan? Habis projek. Okey, ini yang lain-lain hal lain-lain hal, bukan projek kita. Awak nampak ni apa natang ni? Nampak seberang tu apa dia? Okey, itu bukan projek Kementerian Kesihatan. Itu adalah syur daripada projek Kementerian Kesihatan sistem rawatan air. Yang ni dah jadi gajah biru, yang tu gajah putih. Tapi yang tu function, still function. Tak masalah ni masyarakat luar bandar ni kalau you nak bawa teknologi ke dalam, you kena didik dia dulu. Without pendidikan, you hantar secanggih mana baik teknologi, dia akan jadi gajah biru. Gajah putih Tahu gajah putih? Albino. Gajah putih ni maknanya projek terbengkalai. Projek terbengkalai tu dalam peribahasa dia gajah putih Nampak tegak gitu, tapi tak function. Ini baru siap dan pada peringkat awal dia sangat bagus, tapi saya bagi masa itu dengan dia setahun je. Dia akan jadi gajah putih. Sebab apa saya tak kata bukan projek kita. Logo Jakwa so projek Jakwa lah, dia ada juga di dalam peruntukan dia sistem bekalan air. So kita hantar air bersih, dia rawat. Tapi dia rawat, dia tak ada pakar. Kita kesihatan, awak lah pakar dia. Kita ada pakar kan? Pakar JFS, hantar je Farouk, settle semua. Contoh kan? Betul tak? Hantar je kau, settle. Kita orang tahu ni, tak ada masalah. Tapi projek-projek macam ni dia swastakan pada orang lain. Swasta dia jual. Kau nak beli dengan aku, tak apa, aku tolong kau. Okey, tolong sampai siap. Maintenance, sorry lah aku bankrupt. Gajah putih. Ni gajah putih. Harga beribu-ribu. Gajah putih ni biasa timbul apabila hendak pilihan raya. Saya tak berapa setuju sangat benda-benda macam ni. Dan sebab saya pernah buat 3 kampung kajian yang merawat air. Di sini satu, di Kuala Pilah satu, di Jempol satu. Okay. Dalam kajian saya tu bersama tim lah dekat JKN dulu, kita rawat. Syarat dia kena elektrik. Kena ada elektrik untuk functionkan benda tu, merawat air tu. It's a good, bagus. Dibantu oleh pihak swasta. Malangnya, bil elektrik siapa nak bayar? Tok bayar bil elektrik yang ada duit. Duit makan pun susah. Tak ada siapa nak bayar. Macam ni lah Tok, kutip seorang RM5. Mereka semua kedekut. Okay, kita jangan merancang syok sendiri. Kita kena jadi orang kampung tu dulu dan baru kita rancang. So the best way is hantar air yang bersih. Sebab tu dia boleh terima. Okay. Saya tak tahu generasi-generasi yang akan datang mungkin boleh terima lah. Ataupun awak mungkin nanti dah kerja jadi sambung IT, ambil master apa semua, wujudkan satu sistem rawatan air luar bandar secara murah. Boleh tahu kan? Tapi asasnya saya dah ajar. Gitu dah. Ada soalan? Saya dah panas, nasi dah panggil. Ada soalan lagi? Tapi bagus saya banyak soalan-soalan yang saya terlupa nak cakap. You all semua diploma bagus syok lah. Kalau tak ada, saya rasa ini projek yang paling lama saya balik. Sebab kita datang paling awal, tapi balik paling lama.
Biasanya dia orang datang, singgah pejabat kerja, bla 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 bla, shoot, datang sini terus. So dia orang naik pagi. Kan, pagi sejuk sikit. Kita turun pun dah tengah hari. Hari ni pula pokok getah semua tak berdaun. Kan, dengan panasnya. Tapi alhamdulillah lah, nasi lemak masih ada. Nasi lemak baru nak kembang kan. So kalau tak ada soalan, saya rasa program kita untuk bakas JFS ni alhamdulillah lah, kita boleh anggap berjaya lah kot. Dan terima kasih juga pada semua yang bergotong royong untuk bersihkan dam dia orang. Anggaplah itu amal jariah kita lah. Semoga ada balasan daripada Yang Maha Esa. Okey, Tok Batin ni tinggal sini. So okey, kalau tak ada, kita boleh set dalam bas, rehat-rehat. Kemudian kita akan terus ke PKD semula. Makan dulu. Lepas makan, saya nak bawa awak pergi ke Bukit Tinggi di Palembang, Sumatera. Di Kampung Gagu. So awak boleh bergambar dekat sana dan awak boleh makan lemang rendang kat sana. Lagi satu saya nak maklum adat kita bila beramai ni, kalau kita beratur makan, ingat orang belakang. Tu adat kita, kan? Betul tak? Kesian kawan aku tak makan, aku bukan nak suruh makan sikit tak, tapi ayat orang lama macam itulah. Okey. Mana kita ada makanan lain di tempat lain yang dibayar sendiri. Okey, terima kasih. My mind on survival, steady with my rival. Target dapat kuya, number one on my title. Yeah. I got my mind on survival, steady with my rival. Target dapat kuya, number one on my title. I got my mind on survival, steady with my rival. Yeah. Target dapat kuya, number one on my